William Bradley Pitt, yang dikenali secara meluas sebagai Brad Pitt, dilahirkan pada 18 Disember 1963 di Shawnee, Oklahoma, AS. Ialah salah seorang pelakon dan penerbit filem Amerika yang paling ikonik dan berjaya dalam generasinya. Terkenal dengan kepelbagaiannya, karisma, dan keupayaan untuk melakonkan pelbagai watak, beliau telah menjadi tokoh utama di Hollywood selama lebih 3 dekad. Pitt mula mendapat pengiktirafan meluas kerana peranan sokongannya dalam filem Jalan Raya Thelma Louise, 1991. Kejayaan ini membawa kepada rentetan peranan penting sepanjang tahun 1990-an, mengukuhkan statusnya sebagai pujaan ramai Hollywood dan pelakon serius. Persembahan awalnya yang terkenal termasuk A Reader Runs Through IT, 1992, Interview with the Vampire, 1994, Legendi as Oz the Fall, 1994, C7N, 1995, dan peranannya yang dicalonkan untuk anugerah Akademi dalam 12 Moons, 1995. Beliau terus menyampaikan persembahan yang dipuji secara kritis pada tahun 2000 dan seterusnya, membintangi pelbagai jenis filem yang mempamerkan julatnya dan kesediaannya untuk mengambil peranan yang mencabar. Fight Club, 1999, sebuah klasik kultus yang mengukuhkan persona edginya. Ocean S11, 2001, dan sekuelnya, mempamerkan perwatakannya yang menawan dan keren dalam barisan pelakon ensembli. Troy, 2004, sebuah epik sejarah yang agung. MRS Smith, 2005, komedi aksi blockbuster yang secara signifikan meningkatkan populariti globalnya. The Curious Case of Benjamin Button, 2008, memberikannya pencalonan anugerah Akademi untuk pelakon terbaik. Inglourious Basterds, 2009, dan Once Upon a Time in Hollywood, 2019, kolaborasi yang dipuji secara kritis dengan Quentin Tarantino, yang terakhir memenangkannya anugerah Akademi untuk pelakon pembantu terbaik. Moneyball, 2011, memberikannya satu lagi pencalonan pelakon terbaik. Dead Trio's Life, 2011, filem seni rumah yang memenangi Palme d'Or. World War Z, 2013, thriller zombie yang berjaya secara komersial. Selain lakonannya, Brad Pitt juga merupakan penerbit filem yang sangat berjaya. Beliau mengasaskan syarikat produksi Plan B Entertainment pada tahun 2001, yang telah menghasilkan banyak filem yang dipuji secara kritis dan berjaya secara komersial, termasuk pemenang filem terbaik anugerah Akademi The Departed, 2006, 12 ESA Slade, 2013, dan Moonlight, 2016. Pitt memenangi anugerah Akademi untuk filem terbaik sebagai penerbit untuk 12 ESA Slade. Daya tarikan Brad Pitt yang berpanjangan terletak pada paras rupa yang tampan, bakat lakonan yang memukau, dan sumbangan pentingnya kepada industri filem di hadapan dan di belakang kamera. Beliau kekal sebagai salah seorang figura paling berpengaruh dan dihormati dalam sinema kontemporari.